Dik, ini kebun buah apanya? Durian. Bang ada bang? Baru start bang? Oh baru start. Dapat ni lagi. pakai ni Apa ni? Ini video. Ya, ini video. Okay, welcome back to channel Pali Uno. Hari ni aku akan memancing haruan di mana? Di Parit Keroma, Muar Johor. Kenapa dekat Muar Johor? Sebab aku bawa anak aku main bola dekat Muar. Dia ada perlawanan bola sepak dekat Muar. Aku duduk homestay sini, ambil peluang sikit masa aku pergi mencari haruan. Dah lama tak mancing haruan, dah lama tak mengcasting semua. Aku nak asah balik skill, tak nak berkarat sangat. Jom gang tengok macam mana pengalaman aku memancing di Muar Johor, Parit Keroma. Alright, let's go. Okay, first cast. Tak ada ber. Ui. Naik. Naik atas kabel pula. Tak perasan ada kabel. Hup. Dik. Ha? Baru start, Dik. Saya bukan orang sini. Saya bukan orang sini, orang Selangor. Dia orang mana? Bawa anak ada lawan bola. Ni rumah kebun. Rumah kebun. Saya sekali balik ke memang balik selalu? Sekali balik lah. Oh, okey. Kawin sana. Nak jatuh. Bang ada bang? Baru start bang? Oh baru start. Bawa motor je, tak sanggup bawa kereta. Dia lah. Ingat Acik bawa motor. Ha, kena. Alamak, lepas. Rucut pula. Curut. Haruan tu. Acik makan haruan? Saya pancing aku lah tadi makan dah. Oh, minat mancing tak? Tak lekat pula. Cis. Sayang lah tu. Tapi kecil saja. Sanak ni. Dia dah kena. Adakah? Di manakah? Yes. Alah, tak kena. Tiga. Serat. Bangkai lucut. Bangkai lucut lagi. Aku rasa itulah masalah kalau pakai gewang murah. Ui, dah terkeluar dah terbuka dah. Mata tak kena. Ya. Nampak sangat aku ni bodoh macam haruan tu. Ui, bodoh je. Hai. Ini kalau Mijai tengok ni, kena gelak aku ni. Ui, ya. Tak tergewang pasal ni. Gewang ni keras. Gewang murah. Bukan gewang je lah. Okay, kita try lubang. Hup, masuk.
Ambil. Ada nak ambil. Yes. Kita try sekali lubang. Alah tak masuk tapi tak cantik. Allah, bermihun pula. Ni kalau katak hidup. Kalau katak hidup kita boleh main lubang macam tu. Kita baling, pop, masuk lubang, kita stay. Kita tunggu lah. Kita injek tak macam ni je. Katak tu akan bergerak-gerak. Terus sambar. Selubang macam tu kalau aku main katak hidup, itu antara tempat favourite aku untuk kita labuh labuh katak. Tapi gewang ni kurang lah. Masuk lagi. Alah, lebih. Gewang ni dia nak kena bergerak. Haruan dia geram tengok benda bergerak kan. Kita try pula. Pum. Kecil lah nampak yang mengejar tapi halus. Sial tak kena juga. Strike. Oh. Strike. Jangan lepas. Strike. Yes. Ada saiz. Berjaya. Ada saiz. Kebetulan aku dapat dekat situ sebelah masjid. So ada Likariah masjid ni, aku tanya dia nak tak makan haruan tak, dia kata makan, nak tak nak. So kita bagi kat abang ni pakcik ni. Abang tak ada lagi nak bawa balik jauh kan? Tak apa, saya dah muak makan. Sana ada kan? Saya dah jarang-jarang mancing haruan sebenarnya dah. Dulu. Okey dah. Okey, kita serah pada akcik ni. Alhamdulillah, murah rezeki. Okey. Ada seekor sini tadi tapi dia malu-malu. Oh, dia nak main macam ni kan? Dia main macam ni. Dia macam katak tu tengah bergerak lah kan. Sana banyak sana kat kawasan sawah padi. Sawah pun dah kurang cik. Sawah pun dah tak macam dulu. Dulu kalau nak mancing haruan memang pergi sawah. Haruan ni ada? Tak ada. Laut tak ada haruan. Masa saya dah banyak pergi mancing laut lah. Mancing darat ni, mancing haruan ni dah sekali-sekala. Tapi saya start dengan mancing haruan. Paling casting lah, caster lah. Nak mancing start daripada haruan. Lepas tu baru pergi lain lah. Saya sekarang ni banyak lapangan. Janji dah jumpa air lah senang kata. Tak ada lah. Kalau ada dia ambil tu. Sebab tadi dah kena sikit. Hoi, tak lekat. Ada tadi. Ya kan? Tak lekat. Ataupun kecil. Tu. Alah, tak lekat lagi kecil ni. Surut. Maksudnya kecil lah tu. Berapa dah? 9.30 dah. Nak kena balik. 9.30 dah nak kena balik. Nak siap-siap. Bersiap-siap balik. Ku rasa resah, ikannya tiada. Kat atas pun tak apa cik? Saya buka boleh? Kat atas pun tak apa? Tak apa. Babi ni saya dah tunggu berapa hari. Masuk dalam rumah. Oh, pagar. Bila kita tunggu nak tembak dia tak ada. Kita dapat kelapa muda tengah mancing-mancing depan rumah Acik ni. Dia tanya nak kelapa. Boleh lah kata, alhamdulillah rezeki. Terima kasih banyak Cik. Okey. Nanti balik sana bila? Tengok lah dah bukan kat ni. Itu orang pension lah. pension. Cik minta diri dulu Cik. Okey, Terima kasih okey. banyak. Okey.